kedua exam. Hari kedua exam, subjek gelagat pagi ni pukul 9 exam. Lepas tu subjek marketing pukul 2.30. Semalam exam falsafah. Aduh, orang tu masuk-masuk lah, malu nak cakap. Semalam exam falsafah, exam pagi pukul 9. Overall semua okey. Hopefully hari ni pun lebih baik daripada semalam. Sebab cita-cita nak dekan tu macam tinggi sangat. Tapi apa salahnya kita usaha kan. Semalam tidur pukul 2, bangun pukul 4 lebih. Macam 2 jam lebih je tidur. Macam tak cukup tidur tau. Pagi tadi macam tak berapa nak study sangat sebab mengantuk. Lepas tu dalam bilik aku seorang je exam, yang lain tak exam. So berlawan dengan dia sendiri sebab tengok orang lain tidur, aku je yang kena bangun study. Ada orang. Dah makin ramai orang lalu lalang. Lepas situ je lah update, nanti tengoklah selepas exam macam mana rupa dia. Adakah rupa orang ataupun rupa binatang dah. Mana Aina? Hilang? Boleh beli. Aku beli kat sini. First time. Sebab itu kan rosak. Sedapnya ya Allah. Ya weh. Dia lagak usahawan. Sikap tingkah laku dan cara berfikir dalam mengurus dan membangunkan perniagaan. Weh, sini boleh-boleh. Bapak banyak makanan. Aku cakap mengarut nanti. Ciri-ciri usahawan berjaya: berani, kreatif, inovatif, yakin, rajin, berdisiplin. Ngatuk je. Ngatuk. Ngatuk boleh tadi aku bangun tengok Aina. Pukul 5 dah. Mak orang tu tidur dah. Lepas aku tengok Aina bangun je aku. Kata tidur mana? Aku bangun dah dia. Tidur mana? Tak apalah, degu tau. Aku tak degu. Aku sorry. Aku apa aku buat. Tidur juga. Aku tengok. Aku macam aduh lah, aku nak pergi tandah pun tergagak-gagak macam, betul ke aku nak kena gini? Betul ke aku kebangun ni? Tidurnya tak habis terjejel. Lah, aku tak terfikir guna RSB. Aku nak transfer duit RSB ke Tashenggol ni. Apalah. masa tu ni. Aku tengok Pasia. Dia punya marketing semua subjektif. So maksudnya sebelum ni best dia orang kena jawab subjektif full. Kita je untung sebab ada objektif bagi Ingabi. Tu cak, alhamdulillah lah. Semuanya soalan subjektif, ada 2 soalan je besar. Bahagian A 30. Kita tak lek. Korang tak ada? Kita tak pergi. Kau pergi Roy belum? Bahagian A 30 soalan. Satu soalan satu markah. 30 soalan sukanya. Objektif. Kalau bangga dah. Lepas tu bahagian B ada 10 soalan. Objektif juga, tapi satu soalan 2 markah. Okeylah. Gila sikit. So, aku macam bersyukur gila kita punya soalan dah macam tu daripada subjektif full. Kalau muka bawah aku ni lagi. Kalau muka bawah jujur aku dah fikir gelagak kan aku siap sejam aku keluar. Aku dah cakap okey. Lepas tu aku lupa nak beritahu Cik Mun ni. Waktu Cik Mun tak mari tu kan, doktor ada buat macam sesi jawab-menjawab. Dia bagi soalan random. Ada 5 soalan. Baca lah. Takutkan tiba-tiba masuk yang ni. Sebab dia bagi. Betul ke gambar je ni? Ambil yang tak aku nak tengok. Okey. Malah. Enough lah make up on.
tak lawa lah hari ni. Ya Allah, sakit Azim. Aku ni nampak orang ke sedap. Lepas habis exam gelagat. Sekarang satu suku, sekejap lagi nak exam marketing. Energi dah kurang, mengantuk. Katil dah memanggil. Ya Allah. Bismillah, berjawab. Salam gelabah. Tadi last minute member dah bertukar tudung. Kita kena buat gini before exam marketing. Before me before exam marketing. Kita begitu. Buat seorang-seorang. Duit